Takut nak makan buah, tak tahu nak makan buah apa. Jom aku tunjuk buah apa yang korang boleh makan. Alright? Antara buah yang korang boleh makan. Honeydew boleh? Tak ada masalah. Lagi apa? Sunmelon boleh? Tembikai boleh? Lagi apa? Tembikai. Inilah antara buah yang sesuai juga. Ini kita panggil buah kiwi. Boleh? Buah kiwi boleh? Lagi apa? Mari kita tengok buah apa yang lagi boleh. Nampak? Banyak buah yang boleh. Buah kiwi boleh. Buah oren boleh. Membekalkan vitamin C. Apple boleh. Tak ada masalah. Buah pear. Ni. South Africa pear. Boleh. Tak ada masalah. Nampak? Banyak jenis buah. Buah pear ni boleh. Fresh pear ni boleh. Ni boleh. Ini boleh. Tak ada masalah. So, banyak jenis buah yang korang boleh makan sebenarnya. Cuma, kena ikut waktu dan timing makan buahnya betul. Dia bukannya buah ni kau ambil ikut suka hati je. Faham tak? Ada buah yang korang tak boleh makan dengan perut kosong. Ada buah yang korang kena makan dulu. And then, lebih kurang dalam 10-15 minit, baru makan balik. Baru makan buah. Faham tidak? Okay? Dah, jom kita pilih buah yang untuk korang boleh makan. Cuba korang komen dekat tepi, korang dah berapa lama tak makan buah. Okay?